Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini hari Selasa, tepat 30 bulan 12 2568 bersama dengan tepat 9 Rajab 1447 Hijrah. 2 hari lagi nak masuk tahun baru nah. Tu countdown tu sah lagi nah, kita duduk rumah. Tu lah. Kita mai dengar berita hak besar sekali hari ini nah. Lepas tu wakwi orang Islam semua ni duka cita nah. Hak ni merai nah, tepat 29 Merai. Memang tu baik perakat kata Abu telah mati syahid dah nah. Kosok Bemah telah mati syahid. Hak ni Bemah tu baik perakat tepat 29 hari Senin Merai. Abu ni kena bang lama dah nah. Lepas tu dia sakit keruk. Duduk pubak. Pubak sehingga tak akhir-akhir syahid nah. Pubak lama nah. Kita tengok Abu ni dia kena bang bila nah. Abu ni dia kena bang tepat 30 bulan 8. Tepat 30 bulan 8 tahun ni dah ni. Puak Israel bang satu tepat di kawasan Rimal. Di kawasan Rimal nah. Lepas tu tepat 30 kena bang ni. Tak mati lagi, sakit keruk. Tapi tepat 31 tu puak Israel tu baik berakak kata boleh bang tepat duduk hak Abu. Wakwi Abu tu mati syahid. Tu. Tapi hak sungguh tak mati selalu. Baru mati boleh ada mati semua orang kena nah. Sebab Bemah tu baik berakak merai nah. Tu. Bemah Abu nah buat dia mati nah. Bemah tu baik royak nama dia selalu dah. Nama dia panjang juga. Tapi saya nak royak satu kelimah. Nama dia nama Hudaifah. Hudaifah nah. Nama dia apa tak ada lagi sikit lagi nah. Hak ni hak nama Abu. Lepas tu merai ni bo tubik lah gambar Abu nampak habis muka. Gambar hak Abu tu dalam masa 20 tahun tak ada dia boleh tengok muka Abu. Merai lah. Memang waktu tubik gambar Abu kita boleh tengok muka Abu. Baik mana muka Abu, merai boleh tengok. Nairab je sipi tak ada dia boleh tengok muka Abu lah. Kosok hak memang. Merai ni syahid dah nah, syahid. Lepas daripada syahid pak nah, orang mari perakat kata Abu ni syahid ni nah, ialah seorang kosok baru. Memang letak selalu dah buat Abu tak ada syahid. Kosok baru tu baik mari perakat atau baik Abu ni telah syahid ni. Hak baru kosok ni nah. Memang tak nama Abu juga. Katuk muka baik Abu habis. Kalau dia mau tak royak kata Abu syahid nah. Dia mengata seorang ni Abu ni. Tapi tak. Hak ni ialah kosok baru. Katuk muka baik Abu habis. Nama pun Abu juga. Sebab apa boleh nama Abu? Sebab memang nak uyadi Sanyalak nah. Uyadi kata kosok kena baik ni. Kena nama Abu, kena katuk muka uyadi Sanyalak. Kata ni kosok hak memang. Nak for Israel duk gerung lagi kata Abu ni tak mati lagi. Tu. Nah, kalau kosok baru ni mati pula. Nak back tu pula. Kosok hak yang lain pun nama Abu juga. Nak katuk muka back ni juga. Ni kosok baru dah nah. Memang kosok baru dah lah ni. Nama Abu juga katuk muka juga nah. Dia lah hak mari perakat kata memang Abu tu telah syahid hari merai nah. Tu. Ni berita besar nah. Tiap-tiap keping surat khabar dalam Arab tu baik-baik. Kata memang perakat Abu telah syahid merai ni nah. Tapi dek balik for Israel tak ada bunyi kata apa lagi nah. Ni merai ni memang perakat tu baik nah. Kata syahid semua tu ketua semua 5 orang merai memang tu baik perakat merai. Video tu saya tak ada tengok tak baca video tu lah. Tapi 5 orang bunyi.
Tapi hak penting-penting, hak besar kali abu lah. Mati syahid marang ni lah. Habis abu ini lah. Tapi abu lain tak ada lagi nah. Habis orang naik abu lain, habis orang abu lain ada lagi nah. Tak habis abu. Kosong tak habis. Habis gitu. Kita pergi tengok di Turki nah. Kalau kita sebut kata Ikhwan ni nah, dalam Turki, dalam Mesir ni, demo ni lah hak duk jadi jual dalam Mesir bola. Tu kita pergi tengok dia di Turki nah. Turki iga anggota Ikhwan 3 orang nah. Makanya juga 3 anggota Ikhwan 3 orang ni iga di Turki lah. Harga apa? Turki kata 3 orang inilah gibau gitebang duta statut hak Mesir di Turki. Sub mari boleh higak 3 orang ni. Songsai nah sok baru nah tak ada hak sungguh lagi. Turki duk sok 3 orang ni. Orang tebang. Tu nah. Di Mesir sendiri pun Ikhwan gitebang juga statut hak Mesir. Mesir kata Ikhwan kata apa? Ikhwan kata Mesir ni capo tangan dengan Israel gilikung Gaza, gicompi Gaza ni Mesir sekali juga hidup bang dalam Gaza tu. Tapi Mesir pak disik lah kata dak, dia dak. Tu dah. Lepas tu bo kena igat 3 orang saat ni dah. Di Turki nu ada pemuda hak Ikhwan tu pakak gi barak suruh lepas hak igat saat ni 3 orang saat ni. Suruh lepas lah. Tu. Lepas tu ada lagi nah 2 orang lagi pula. Hak ni kena igat juga kata kita tebang statut Mesir di Holland, lepas tu di Belgium. Hak ni Ikhwan nah. Ni saya tak dalam mana gak buku baik ni, tapi saya baca tu berita tu baik nah. Turki igat 3 orang nah. Di Turki lah kena igat. Habis betul. Kita pergi tengok pula. Pergi tengok balik Westbank ni di kawasan Kabatia. Hari ni tubik gambar saat ni lah. Pagi ni lah saya tengok gambar nah di kawasan Kabatia balik Westbank nah. Fort hang fort Israel igat pula lah. Igat jate nah. Orang jate. Kalau tengok tubik gambar tu 2 orang kena ikat mata, ikat tangan. Duk tidur di mana tu, tak pakai pintu satu rumah. Fort Israel igat pula 2 orang di mana ni lah. Kena igat semua hak ni. Hak tu baik pagi ni, makna kata kena igat hari ni ataupun semua orang lah. Tu. Lepas tu kita nanti dengan buku Abu Telah Syahid ni nah. Bawa memang perakak ni Fort Israel nak kata geno nah. Tu lah. Tapi saya rasa Abu ni kau sedak lagi nah. Kau sedak lagi. Kecek yang nak buat Fort Israel ni gerung lagi nah. Dia muduk perasa Fort Abu dulu lagi duk dah. Tu nah. Pagi ni sekadar ni berita tolong sebar nah. Tolong sebar, tolong kok like, kok share, kok hitam nah. Tambah berita boleh kapung mana. Boleh royak nah. Pagi ni sekadar ni jumpa pula petai hari nah. Assalamualaikum.